Nak apa? Letak 5. Akak bayar RM1 je lah. Mai RM1. Ya. Bayar RM1. Bayar RM1. RM1 je. Saya boleh tak saya kerja part time dengan kedai akak? Saya nak part time. Saya nak merugikan akak je. 5 pieces RM1. Kasih habis. RM1. 5 pieces RM1. Okey. Terima kasih. Nak apa? Berapa? 5? RM1. RM1. Apa RM1? Ni, sebungkus. Nah. Belanja pula saya. Lepas tu bagi balik RM1. Okey, dah. Dah ambil. Nak, satu bungkus RM1. Ada 5. Saja lah kita. Bos gua habiskan. Saya promo lah. Campur ke apa? Ni campur. Baik, terima kasih. Nah. Okey. Kak. Berapa? 5. Dah. Okey, terima kasih. Satu RM1. RM1 je bos muka. Allah bang. Nah, ambil. Tak. Belanja. Saya belanja. Saya belanja. Kurang duit RM1. RM1 ada? Tak ada pula dah. Nak ambil RM1 ni. Ambil RM1 ni. Mai. Dah. Okey. Jangan masuk situ. Oi, itu bungkus RM1. Satu bungkus RM1. Nah. Ingat sama-sama. Seria. Okey. Baik, sama-sama. Okey. Nak akak satu bungkus RM1. Nah. Okey. Selamat berbuka. Yang minta beli. Sebungkus RM1. Yang mana satu keluar dulu. Ni. Okey, baik. RM1. Abang orang last dapat 6 biji. Okey. Okey bang. Okey bang. Okey kak. Saya balik dulu Saya bagi penuh. Dia kena pulang balik. Okey. Kita nak video air tu. Bos. Okey. Terima kasih. Ini bonus saya hari ni. Terima kasih. Okey kak, hari ni saya dah kerja dengan akak dalam beberapa minit lah. Okey. Saya dah kerja part time dengan akak ni dalam beberapa minit. Patutnya jual RM5, tapi RM1 je saya jual. Okey. InsyaAllah nanti kita pergi ke bazar Ramadan yang lain. Ambil rezeki hari ini. Amin. Macam saya cakap, saya minta maaf kalau saya merugikan akak atau saya menyusahkan akak. Okey? Ada. Okey. Bye.